Dia dilahirkan sempurna, cantik, bijak, berbakat. Dialah yang pertama. Dialah harapan keluarga. Kalau cepatlah sikit, dah lambat dah pergi sekolah ni. Dia tinggal di rumah yang besar. Ada ramai pembantu. Kak Long, stoking Adam hilang lah. Ni, apa ni? Kak Long, buku matematik ni kat mana? Cuba cek kat dalam beg sekolah awak tu. Eden punya bekal. Along, nanti nak keluar jangan lupa sidai kain kat luar tu. Okey, Mak. Cepatlah. Dah pukul berapa tak keluar lagi ni? Kak Long yang lama dalam toilet tadi kan? Cepatlah. Paginya indah. Hidupnya mudah. Kemana saja ada pemandu. Matahari tak menyentuh kulitnya. Hujan tak membasahi rambutnya. Tak seperti orang lain, dia tak perlu bekerja keras. Sorry lah, kalau tak sempat. Kalau ada kerja. Kerja siang malam pun bukan milik raya. Siang malamnya gembira, hati berbunga-bunga. Kejayaan demi kejayaan didaki selesa. Maaf lambat, Cik. Lift rosak. Sebab itulah ni kerja orang jantan. Kalau Cik ni jantan sangat, kenapa kerja ofis? Kenapa tak kerja macam saya? Dirinya didakap, penuh sayang melimpah tiap kali pulang ke rumah. Kak Long, kasut Eden dah koyak lah. Boleh beli baru? Nanti Kak Long gaji, kita beli baru, ya? Sekarang ni, kita tampal dulu. Okey? Harta kekayaannya melimpah ruah. Banyak sangat ni. Tak apa, Mak. Ada rezeki lebih. Nak beli apa sekalipun, tiada kekangan. Kak Long, Yam nak beli buku boleh tak? Exam dah dekat lah. Tidur malamnya nyenyak, diulit mimpi indah. Tak perlu fikir segala masalah. Paginya dipenuhi dengan senda gurau dan gelak ketawa, ditemani aroma wangi kopi. Ditatang dengan kesenangan, menyanyi dan menari. Jari tak perlu diangkat, tangan tak perlu dikuturkan. Apa saja yang diidamkan, pasti akan jadi kenyataan. Wajah yang gembira, penuh senyuman, sentiasa menemaninya. Doa sentiasa dibekalkan dengan lambaian penuh kegembiraan. Usahanya tak pernah sia-sia. Akhirnya, dia berjaya. Kak Long, cepatlah sikit. Dah lambat dah pergi sekolah ni. Tapi, itu semua cuma angan-angan. Dia laburkan segalanya untuk keluarga. Dia yang korbankan. Kamu yang korbankan cita-cita kamu untuk tengok kami bahagia.
Kak Long. Ya, minta ampun, minta maaf ya. Selama ni Yam dengan adik-adik banyak menyusahkan Kak Long. Yam dengan adik-adik tak ada buat silap apa pun. Semua orang kan ada impian masing-masing. Impian Kak Long nak tengok adik-adik Kak Long berjaya. Kalau Abah masih ada, pasti dia bangga dengan anak sulung ni. Sebab dah tunaikan amanahnya.